Halo Malaysia, apa khabar? Terkejut saya lihat perang di Papua. Nampaknya askar Indonesia gagal untuk menang dengan Papua. Sekarang ni askar Indonesia telah menggunakan pesawat pejuang kerana risiko askar Indonesia mati di halaman hutan Papua adalah sangat tinggi. Jika kita lihat Papua pada masa depan akan dilengkapkan dengan Stinger selepas melihat Indonesia menggunakan pesawat Tucano. Jika kita lihat kekuatan OPM adalah setaraf dengan komando. Anda nak tahu negara mana yang menyokong OPM? Saya tak boleh cerita. Tetapi bukannya negara jauh. Negara yang dekat dengan Indonesia membekalkan ilmu peperangan kepada OPM untuk melawan Indonesia. Jika kita lihat OPM semakin hari semakin kuat. Banyak polis Indonesia mati. Indonesia menyalahkan OPM, sedangkan Indonesia menangkap, menculik dan membunuh kaum keluarga OPM. Sebab itulah OPM balas dendam. Indonesia terkenal dengan cara perang Nazi. Mereka menceroboh kampung, siapa yang mereka rasa ancaman akan hilang. Itu sebab OPM angkat senjata. Ini adalah jangka war. Endon kalah. Jika kita lihat drone Indonesia gagal untuk memusnahkan OPM, ialah perautan. Sebab itulah orang takut perautan. Indonesia yang dikatakan pakar perautan pun tewas. Beginilah keadaan OPM di dalam hutan sangat laju. Endon selepas kalah dan banyak anggota tentera Endon mati, mereka terpaksa menggunakan pesawat Tucano. Pesawat Tucano adalah sebuah pesawat peronda. Disebabkan tiada senjata dan wang dan peluru, Indonesia terpaksa menggunakan pesawat Tucano. Tetapi tidak ada OPM yang mati. Indonesia hanya mengebom kampung-kampung dan juga sumber makanan. Askar Indonesia sangat kejam di Papua. Mereka meletakkan racun di dalam sumber-sumber air penduduk tempatan. Sebab itulah OPM sangat marah. Banyak kaum keluarga OPM mati. Sebab itulah pejuang-pejuang OPM tidak pernah surut. Setiap kelahiran semua akan menyertai OPM. Disebabkan itulah ramai polis Indonesia mati. Kenapa Indonesia tidak menggunakan kekuatan askarnya? Mereka telah guna tetapi gagal. Perang hutan. OPM adalah satu kaum seperti kaum orang Bumiputera di Malaysia. Kekuatan mereka kita akuilah. Dari segi fizikal, mereka adalah pencipta hutan. Ini adalah Presiden Endon. Presiden Endon adalah seorang yang tidak boleh dipercayai. Mereka ni dua muka. Kejap sokong Endon, kejap sokong Palestin. Negara Arab kebanyakannya adalah seperti Endon. Tak guna. Sebab itulah Malaysia tak perlu berbaik dengan Amerika. Jika kita lihat, OPM bukannya kosong. OPM yang pernah datang ke Malaysia banyak kali menyatakan bahawa mereka sangat benci dan mereka mendapat bantuan daripada negara barat. Endon semasa operasi walaupun Indonesia berhantar berpuluh-puluh ribu polis dan askar, tetapi mereka hanya berkuasa di tebing laut dan juga di pantai. OPM, jika kita lihat kekuatan fizikal mereka boleh dikatakan setaraf dengan pengganas komunis pada tahun 1960-an. OPM bukanlah satu pasukan pengganas. Mereka adalah Bumiputera. Mereka dijajah oleh Indonesia selepas perbincangan PBB. Perbincangan yang gerak sebelah. Kerana yang mengundi untuk menyertai kemerdekaan Indonesia adalah askar Indonesia sendiri. USA juga akui bahawa askar OPM ini adalah ghost recon. Jika anda nak tahu, OPM bergerak dalam keadaan militeri ataupun pasukan-pasukan khas. Satu OPM boleh menyebabkan korps ataupun batalion regimen Indonesia ditindak. Jika berlaku peperangan 10,000, 5,000, 1,000 pasukan Indonesia tidak dapat bergerak. Bila OPM muncul, 1,000 askar Endon akan berkubu kerana OPM gemar perang bunker to bunker. Banyak TNI mati. OPM juga mempunyai kepakaran perang jarak dekat. Jika kita nak tahu, di Melaya
Walaupun kita ada Senoi Perak, kita ada Ranger, mereka juga mempunyai kemahiran seperti OPM. OPM jika kita lihat dalam gambar ni, askar Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa selepas OPM keluar dari hutan dengan senjata. OPM hanya memberikan warning. Disebabkan itulah kita boleh menilai bahawa askar OPM sangat berkebolehan dan askar Indonesia sangat penakut. Jika kita perang dengan Indonesia, memang Indonesia akan kalah. OPM dari segi fizikal mereka lebih fit daripada Kopassus. Kebanyakan askar Indonesia gemuk-gemuk, gedut-gedut, makan rasuah, pemalas dan juga menipu dalam latihan. Walaupun mereka menang dalam AFRAM, mereka gagal. Mereka hanya latihan tetapi tidak ada ilmu. OPM disokong CIA ataupun pasukan-pasukan khas di seluruh dunia. Kalau kita lihat Amerika dan Australia paling banyak membantu OPM. Boleh kita lihat di sini bahawa Papua banyak menghapuskan para askar daripada kerajaan Indonesia. Disebabkan perang ini, ramai askar Indonesia tidak mahu bertugas di Papua. Pada masa depan, OPM masih lagi berguru. Pada masa depan, jika PM dibekalkan Stinger, mustahillah Indonesia mendapat kemerdekaan. Mungkin Indonesia akan dibubarkan oleh Papua. Apapun akhirnya Malaysia menang.